Selamat pagi dan selamat petang semua. Hari ini kita akan berbual ringkas bersama ibu bapa yang menghadiri Majlis Mesyuarat Agong PIBG hari ini. Baiklah, bolehkah perkenalkan nama anda? Nama saya Muhammad Najmi Berusdin, bapa salah seorang pelajar di SMK Sibujaya. Nama saya Elis Anak Sipok. Saya dari Sengan. Saya hadir hari ini, anak saya tingkatan 1C. Siapakah nama anak encik yang bersekolah di sini? Okey, anak saya di kelas 1 Anggrek, tingkatan 1 Anggrek, Nur Alia Nabila binti Muhammad Najmi. Anak saya Elisha Warta, anak Malvin Farid. Saya akan menanyakan beberapa soalan yang ringkas sahaja. Jadi, apa pendapat encik tentang Mesyuarat Agong PIBG yang berlangsung tadi? Okey, pada pendapat saya baik sebab ini adalah kali pertama saya mengikuti Mesyuarat Agong untuk SMK Sibujaya lah. Jadi mungkin ada penambahbaikan dari segi pembentangan tentang apa maklumat-maklumat yang perlu disampaikan, sebab kalau kita nak bentang satu-satu tu memang akan ambil masa yang lama. Tapi mungkin sekarang ni kita ada teknologi, mungkin boleh dikongsi macam minit mesyuarat tu tak perlu dibentangkan tapi dihantar kepada, mungkin sekarang pun dalam grup-grup ibu bapa dalam kelas anak ada kan, so mungkin boleh di-share terlebih dahulu. Jadi semasa mesyuarat tidak perlu berkongsi, tidak perlu dibentangkan. Maksudnya ibu bapa dah boleh baca dulu terlebih awal sebelum datang ke mesyuarat. Itu salah satunya. Pada pendapat saya, memang baguslah apa yang usul yang pengetua bagi tahu tadi. Saya setujulah dengan apa yang dia perkatakan. Apakah harapan utama encik terhadap kecemerlangan dan sasiah anak-anak di sekolah ini? Harapan saya sebab mendapat anak-anak pelajar di sekolah SMK Sibujaya ni dari segi akademik tentulah yang paling cemerlang, dan dari segi sasiah tu dari segi adab. Mungkin sekarang ni generasi alfa, generasi Z yang masih tingkatan 4, tingkatan 5 adalah generasi akhir Z, dan selepas itu adalah generasi alfa. Jadi mungkin dari segi adab perlu ditingkatkan, ditekankan, sebab kalau tiada adab, orang berilmu ini, ilmu itu sentiasa ada, tapi orang beradab tentunya berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentunya beradab. Jadi pentingnya adab untuk sasiah pelajar-pelajar lah. Saya harap semua dalam berjayalah dan semua pelajar mengikuti apa yang diperkatakan dengan guru untuk mendapatkan kecemerlangan yang terbaiklah. Sangat gembira dapat berbual dengan encik hari ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa dengan kami. Okey, sama-sama. Baiklah, sangat gembira dapat berbual dengan puan hari ini. Terima kasih telah berbual ringkas dengan kami. Okay. Thank you.